Selamat sejahtera, saya Dr. Linggesh dari College Matrikulasi Perak. Hari ini kita akan teruskan PDP kita secara virtual dengan teknik penilaian projek modal yang terakhir iaitu indeks keberuntungan yang dikenali sebagai IK. Fokus kita untuk hari ini adalah kita nak belajar bagaimana cara pengiraan indeks keberuntungan bagi aliran tunai seragam dan tidak seragam, seterusnya cara membuat keputusan bagi projek indeks keberuntungan. Apa itu teknik indeks keberuntungan atau IK? Merupakan nisbah antara nilai kini aliran tunai masuk dan kos pelaburan permulaan, di mana nilai kini aliran tunai masuk dibahagikan dengan pelaburan awal. Ciri-ciri IK ialah yang pertama, mengambil kira nilai masa wang. Fokus kepada indeks iaitu lebih daripada 1 atau sama dengan 1. Sebelum kita teruskan pengiraan, lebih baik kita kenali dua bentuk aliran tunai yang terdapat dalam belanjawan modal. Yang pertama ialah aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam. Apa itu aliran tunai seragam? Iaitu jumlah aliran tunai masuk adalah sama setiap tahun sepanjang tempoh projek. Contoh, projek menghasilkan RM10,000 setahun selama 5 tahun. Ini bermaksud daripada tahun pertama hingga tahun kelima, aliran tunai masuk projek ini adalah seragam iaitu RM10,000. Manakala aliran tunai tidak seragam ialah aliran tunai masuk berubah-ubah setiap tahun. Contoh, tahun pertama RM8,000, tahun kedua RM12,000, tahun ketiga RM9,000 dan sebagainya. Ini menunjukkan aliran tunai setiap tahun berbeza-beza. Formula bagi indeks keberuntungan bagi aliran tunai seragam dan tidak seragam akan menggunakan formula yang sama. Indeks keberuntungan equals to jumlah nilai kini aliran tunai masuk bahagi dengan kos pelaburan permulaan. Formula bagi indeks keberuntungan bagi aliran tunai seragam dan tidak seragam akan menggunakan formula yang sama. Bagaimana keputusan pemilihan projek IK? Bahagikan jumlah nilai kini aliran tunai dengan nilai pelaburan awal. Syarat penerimaan projek IK adalah jika IK lebih daripada 1, projek tersebut diterima. Sebaliknya, IK kurang daripada 1, pastinya projek tersebut ditolak. Tetapi bagaimana sekiranya IK bersamaan dengan 1? Projek tersebut diterima kerana syarat asasnya adalah IK bersamaan dengan 1. Jika terdapat pelbagai projek atau projek alternatif, pemilihan projek dibuat berdasarkan IK lebih daripada 1 dan lebih tinggi. Berikut adalah latihan pengukuhan yang kita nak buat secara bersama-sama apabila kita menonton video YouTube saya. Okey, perkara pertama yang seperti saya telah memberitahu sebelum ini, kita harus mengenal pasti pengkelasan projek. Adakah ini projek bebas ataupun projek saling menyingkiri. Apabila anda membaca soalan ini, kita boleh tentukan bahawa dalam soalan ini tidak langsung menyatakan tentang pengkelasan projek. Maka pasti ini adalah projek saling menyingkiri. Perkara yang kedua yang kita perlu memberi perhatian adalah aliran tunai. So, kita boleh lihat dekat sini terdapat dua bentuk aliran tunai iaitu mesin A aliran tunai seragam dan mesin B adalah aliran tunai tidak seragam. Maka pasti cara kita nak menyelesaikan
ataupun mendapatkan jawapan juga berbeza untuk kedua-dua aliran tunai ini. Okey. Perkara yang ketiga adalah kita nak lihat modal awal ataupun pelaburan awal bagi mesin A iaitu 13,261 manakala mesin B adalah 10,500 dan diberi juga maklumat iaitu kadar faedah pulangan minimum iaitu sebanyak 12%. Jom, bagi mengukuhkan pemahaman kita, kita kirakan indeks keberuntungan bagi mesin A, mesin B, seterusnya melihat cara membuat keputusan. Peringatan mesra kepada pelajar. Sekiranya pelajar telah diminta mengira nilai kini bersih sebelum ini, maka bagi menjawab indeks keberuntungan, pelajar tidak perlu membuat jadual balik. Sebaliknya, kita mengambil jawapan jumlah nilai kini daripada nilai kini, pengiraan nilai kini bersih dan dibahagikan dengan jumlah nilai pelaburan awal. Bagi menjawab soalan indeks keberuntungan ini, saya menggunakan dapatan nilai kini bersih yang dicari sebelum ini, di mana saya mengambil jumlah nilai kini aliran tunai masuk dibahagikan dengan kos pelaburan permulaan, di mana dapatan dia menunjukkan jumlah nilai kini aliran tunai masuk mesin A adalah 14,419.20 sen dibahagikan dengan pelaburan awal iaitu RM13,261 dan dapatannya adalah IK bersamaan 1.0873. Bagi pengetahuan pelajar, IK dia tiada unik seperti sebelum ini. Tetapi ingat, IK mesti memiliki 4 decimal point. Itu adalah sekadar cadangan. Berikut adalah jumlah nilai kini bagi mesin B dapatan daripada nilai kini bersih. Saya menggunakan maklumat ini untuk mencari indeks keberuntungan mesin B. Dapatan sebelum ini menunjukkan jumlah nilai kini aliran tunai masuk adalah 14,457.05. Manakala kos pelaburan permulaan mesin B adalah 10,500. Apabila dibahagikan, kita akan mendapat IK bernilai 1.3769. Jangan lupa, sekadar cadangan, saya menggalakkan anda menggunakan 4 decimal point bagi mendapatkan ataupun membuat keputusan yang lebih tepat. Mari kita lihat dapatan keseluruhan indeks keberuntungan. Bagi mesin A adalah 1.0873. Manakala mesin B adalah 1.3769. Jangan lupa, ini adalah projek saling menyingkiri. Maka keputusan yang dibuat adalah mesti pilih yang terbaik. Keputusan keseluruhan bagi indeks keberuntungan ini ialah projek atau mesin B dipilih kerana IK lebih daripada 1 dan lebih tinggi. Seterusnya, sebagai pengukuhan, kita belajar cara membuat keputusan bagi kedua-dua jenis pengkelasan projek, iaitu projek bebas dan projek saling menyingkiri. Bagi indeks keberuntungan, apabila pengkelasan projek menunjukkan projek bebas, kita akan memilih projek yang bernilai lebih daripada 1. Berdasarkan contoh yang diberi, kita akan memilih projek 2 dan 3 kerana IK lebih daripada 1. Manakala bagi projek saling menyingkiri, kita akan memilih projek yang terbaik, maka jawapan dia adalah kita akan memilih projek 3 kerana IK lebih daripada 1 dan lebih tinggi. Sebelum kita menamatkan PDP kita, apa kata kita melihat ringkasan teknik-teknik belanjawan modal secara menyeluruh? Kita telah mempelajari 4 teknik pengiraan belanjawan modal. Yang pertama adalah TBB, TBB terdiskaun, nilai kini bersih dan IK. Kita tahu untuk TBB dan TBB terdiskaun, unitnya adalah tempoh. Manakala nilai kini bersih, unitnya adalah RM. Dan indeks keberuntungan
tiada unik. Bagaimana cara membuat keputusan? Bagi TBB dan TBB terdiskaun, kita akan memilih projek sekiranya projek tersebut kurang daripada tempoh minimum yang telah ditetapkan. Bagi nilai kini bersih pula adalah kita akan terima projek apabila nilai kini bersihnya bernilai positif. Bagi indeks keberuntungan, kita akan memilih projek yang lebih daripada satu. Bagi pengetahuan pelajar, apabila anda diberi satu soalan meliputi 4 teknik pengiraan iaitu TBB, TBB terdiskaun, nilai kini bersih dan indeks keberuntungan. Sekiranya anda diminta membuat keputusan secara menyeluruh, kita perlu memberi keutamaan kepada nilai kini bersih. Yang kedua adalah indeks keberuntungan. Yang ketiga adalah tempoh bayar balik terdiskaun. Dan yang terakhir adalah tempoh bayar balik. Kenapa kita harus memberikan keutamaan kepada nilai kini bersih? Alasan yang pertama adalah sebab ia mengambil kira nilai masa wang. Yang kedua, kita dapati nilai ataupun keuntungan dalam RM. So, ini adalah jelas menunjukkan kaedah yang lebih diutamakan dalam pemilihan projek. Peringatan mesra kepada pelajar. Ingat, topik ini adalah sangat penting untuk PSPM 1 kita yang membawa 15 markah. Secara tidak langsung, bab ini menyumbang kepada A dalam PSPM, terutamanya subjek pengurusan perniagaan. Antara kaedah yang telah kita lihat adalah TBB. TBB tidak mengambil kira nilai masa wang. Bagi tempoh bayar balik terdiskaun iaitu TBBD, ingat kedua-dua jenis amount iaitu amount seragam dan amount tidak seragam menggunakan jadual atau faktor nilai masa wang PVIF sahaja. Manakala bagi NKB, kita memegang konsep bab 7 iaitu sekiranya aliran tunai seragam, kita akan lihat pada jadual PVIFA. Tetapi terpulang kepada anda, adakah anda akan menggunakan kaedah rumus ataupun jadual. Tetapi bagi aliran tunai tidak seragam, saya mencadangkan anda menggunakan jadual agar tidak melakukan kesilapan dalam PSPM. Dan jangan lupa perlu rujuk kepada jadual faktor nilai masa wang PVIF. Bagi indeks keberuntungan, saya ingin mengingatkan anda juga bahawa apabila soalan berturutan iaitu daripada NKB dan anda perlu mencari indeks keberuntungan, maka kita boleh menggunakan dapatan daripada NKB dan kita gunakan untuk menjawab indeks keberuntungan. Sekiranya soalan itu tidak meminta anda membuat NKB, jangan lupa jadual perlu dibuat bagi membuktikan mendapat jumlah nilai kini. Saya berharap video ini membantu anda mengukuhkan pemahaman tentang topik belanjawan modal. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa share, like, comment and subscribe. Thank you.